Kerajaan Sarawak akan membentangkan dasar pemilikan negeri menerusi Belanjawan Negeri 2026 pada persidangan Dewan Undangan Negeri bulan depan. Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dasar itu bertujuan menyatukan serta melindungi aset negeri di bawah rangka takbir urus yang lebih kukuh untuk menentukan dengan jelas cara Sarawak melaksanakan pemilikan. Dasar pemilikan negeri juga adalah untuk memastikan syarikat milik kerajaan SOE negeri beroperasi dengan disiplin komersial, tanggungjawab sosial dan kemampanan jangka panjang selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Recommended by the World Bank, it is more than commercial entities. They serve as a strategic arm of Sarawak, advancing industrialization, ensuring energy security, and creating opportunities that uplift our people. Ketika berucap pada persidangan ekonomi Sarawak di Kuching pada Isnin, Tan Sri Abang Johari berkata, selaras dengan hasrat itu, Sarawak akan mengguna pakai kod tabir urus korporat bagi SOE sekaligus menetapkan penanda aras baru bagi ketelusan dan amalan beretika. With digital performance tracking, we will measure outcomes, not just in financial terms, but in real value delivered to the people, clear goals, strong ethics, and measurable impact will define governance excellence. Beliau berkata kejayaan Sarawak bergantung kepada kerjasama yang kukuh dengan kerajaan menyediakan hala tuju, sektor swasta memacu pertumbuhan, manakala SOE bertindak sebagai pemangkin kepada industri strategik.